Patutnya lah dari segi teorinya, kalau seseorang tu nampak indahnya kepimpinan Melayu Islam, maka tak ada masalah dia Melayu India dia. Tapi realitinya berbeza. Tapi mungkin realitinya berbeza pun ada salah dan tanggungjawab daripada PAS. Contoh apabila Tuan Guru Haji Adi, saya tahu kita dah MB dah cuba pertahankan, tapi saya nak ungkit lagi. Contoh dia kata bahawa yang banyak buat rasuah ataupun masalah rasuah ni kebanyakannya datang daripada non-Muslim. Statement-statement macam tu MB, macam mana nak harap sokongan bukan Melayu bila tengok benda macam tu? Saya pegang sama dengan Tok Guru. Selagi saya benar, saya cakap. Pergi tengok rekod orang yang ditangkap atas kesalahan rasuah, memberi dan menerima. Lebih ramai orang non-Muslim. Itu benar, itu fact. Saya tak tahu itu fact ke tidak, tapi point ni ada syariah, ada fact. Apa keperluan untuk berkata begitu? Apa keperluan untuk disebut sebab pada ketika kenyataan itu dikeluarkan, DAP memainkan pemimpin Melayu ni rasuah.